Okay guys, hari ni kita buat ayam wangge bersama dengan nasi minyak serta ulam, salad dan juga tomato. Okay, ini bahan-bahan dia. Bawang putih, saya pakai 2 labu. Okay, bawang putih mula-mula kita kisarkan 2 labu ya, bawang putih kita kisarkan sehingga dia halus lah. Okay, kita chopperkan dia ya. Okay, kita cek, kita tengok semua dah okey. Okay, sediakan minyak, kita tumiskan bawang putih tu. Tumiskan sampai dia naik bau ya. Wangi tau. Lepas tu saya masukkan serai, daun pandan 3 sekawan. Kita tumiskan. And then saya masukkan daun kari. Saya masukkan serbuk kari sedikit. Kemudian saya masukkan serbuk cili. Serbuk cili tu untuk menaikkan warna dia lah. Okey, kita tumis ya. Tumis lagi lama lagi bagus. Saya tambah lagi sikit lah sebab saya nak bagi colour dia naik. Serbuk cili ya. Masukkan sedikit serbuk cili. Tumis sampai dia betul-betul masak. Okey, kita tumis-tumis dia, kacau-kacau sebab tak nak dia hangit. Okey, kemudian saya masukkan ayam, saya gaul-gaulkan. Gaulkan sehingga dia sekata. Ini pun dia bila dah siap. Dia macam colour merah-merah sikit. Okey, saya dah siap hidang. Saya letak pinggan. Saya nak rasa sikit ayam ni. Saya cubit sikit ayam Okey. Selamat mencuba.